Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Siti Murni hari ini membawakan pengumuman penting buat semua pelanggan setia. Tarikh pengumuman terakhir sebelum Hari Raya adalah 28 Mac 2025. Jika pembelian dilakukan selepas tarikh ini, pengurusan akan bermula semula pada 7 April 2025 kerana operasi butik Siti Murni akan ditutup untuk cuti raya. Bagi memastikan pesanan anda tiba sebelum Hari Raya, pastikan pembelian dilakukan sebelum 21 Mac 2025 di laman web rasmi kami. Untuk pengalaman membeli belah yang lebih mudah, kami menggalakkan anda untuk datang terus ke butik Siti Murni di Atmosphere Seri Kembangan Selangor dari 22 Mac hingga 28 Mac 2025. Butik dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Bagi anda yang ingin membuat pembelian secara dalam talian dari 22 Mac hingga 28 Mac, anda boleh menggunakan perkhidmatan Lalamove atau Grab untuk penghantaran segera. Berita seterusnya, berita yang paling dinantikan. Siti Murni akan mengadakan mega sale raya pada 22 Mac 2025 bertempat di butik Siti Murni Atmosphere Seri Kembangan dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Ini adalah peluang terbaik untuk mendapatkan semua produk Siti Murni dengan diskaun yang sangat istimewa. Jangan lepaskan peluang untuk membeli koleksi tudung, telekung, ini dan banyak lagi dengan harga yang lebih berbaloi. Jangan lupa tandakan tarikh-tarikh penting ini dan rancang pembelian anda dengan baik. Itu sahaja untuk berita Siti Murni hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami dan selamat membuat persiapan Hari Raya.